di depan. Bang, tadi adik nampak askar masuk kampus sebelah. Ya ke? Betul bang. Kita kena beritahu orang kampung. Jom bang. Balik. Ayah, kenapa? Kami nampak askar masuk kampus sebelah. Kan kedai? Kampus sebelah. Janda sebelah. Kampus sebelah. Kampus sebelah. Dia nak datang lah ni. Dia datang? Jom. Cepat sekarang. Kampung sebelah dah dibantai. Cari orang lain ni. Sini ada? Kampung ni pula. Ada orang? Tak ada ke? Aku rasa kat rumah sebelah. Kita cari lagi. Ada? Rumah lain. Apa yang rumah tu? Berapa? Mana dia orang ni? Sini man. Don't move. Oi, dia orang. Tarik dia. Tarik dia. Duduk. Diam. Tangan ke belakang. Tolong, lepaskan. Kau diam. Allah Akbar. Pak, rumah lain pula. Macam mana? Ada man. Ada. Kampung ni dah habis dah kita bunuh. Beragama Islam lah sangat. Itu aduh. Nampak abang mak yang mati tu. Dah dia rasa tu. Kita kena gerak sekarang lah. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Acap Samsudin di Blutin 13.5. Di sini diperlihatkan di mana lokasi genosid yang berlaku di Burma. Seperti mana anda lihat di kawasan ini sudah terbiar. Mari kita terokai kawasan ini. Nampaknya di sini kawasan di mana pembunuhan berlaku, yang di mana mangsa diletakkan di atas kayu dan tangannya diikat di belakang. Setelah itu dia
dikelar lehernya sehingga meninggal dunia. Mangsa di sini yang dikenali sebagai Abang Mael atau nama sebenar Mael bin Samsudin yang berusia 23 tahun telah dibunuh secara tragis, yang di mana lehernya dikelar dan meninggalkan bapaknya bersendirian. So di sini kita boleh diperlihatkan di mana kawasan ini yang telah dirosakkan oleh tentera-tentera yang tidak bertanggungjawab. Anda boleh melihat di sekeliling ni macam mana tentera telah melakukan kerosakan pada kawasan kampung ini. Oleh itu, saya menyeru untuk seluruh rakyat mengambil serius tentang perkara genosid ini. Sekian liputan daripada saya, Acak bin Samsudin di Bulutin 13.5.